ada 4 bahan dalam UST oil ni yang sangat membantu untuk ni kelakian. Cakap terus terang ni. Yang pertama sekali, yang paling utama, dalam ni ada lemak parti arnab jantan. Yang kedua, kita ada ashwagandha. Yang ketiga, kita ada dalam ni tongkat ali India. Yang keempat, kita ada dalam ni tai angin untuk pecahkan saluran-saluran yang tersumbat. Kulit kita pun sihat, kawasan tu pun baik, sihat. Barulah dia boleh berfungsi dengan mantap. Mari kita tengok. Bila kita sapu dia, Bismillahirrahmanirrahim, baca doa ni. Ya Qahhar, Ya Jabbar. Ya Qahhar, Ya Jabbar. Ni anggaplah kita punya tiang seri tu kan. Ya Qahhar, Ya Jabbar. Ya Qahhar, Ya Jabbar. Ya Qahhar, Ya Jabbar. Tuan-tuan tengok tu. Urut sat dia tu. Timbul dah. Nampak? Dia mula timbul. Pelan-pelan. Ya Qahhar, Ya Jabbar. Ya Qahhar, Ya Jabbar. Tu. Baik. Jadi amalkan. Tidak ada steroid, tidak ada bahan-bahan terlarang dalam minyak ini. Dan insya-Allah tuan-tuan amalkan selepas mandi, pagi sekali, malam nak tidur sekali. Dan insya-Allah lepas ni bila bersama dengan isteri, mantap.